Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita di kebun bunga kantan sahabat lah. Kita nak ambil bakar bunga kantan. Kita nak pindah di tanah, di lahan baru. Ni bunga kantan sahabat. Dia terbengkalai. Dia tak proning apa batang-batang tua ni macam-macam ni. Macam ni dia kena proning buang. Tidak dia akan rusak. Apa Quran ni bunga kantan dia banyak sini. Sampai ke sana tu banyak lah. Memang banyak sebab dia sudah tanam lebih pada 10 tahun. Jadi kita minta benih dia lah. Ni bunga-bunga kantan dia. Ni bunga dia. Dia tutup ni. Tapi yang ni bunga sudah expired dah ni. Ni sudah expired dah ni. Bunga dia. Tu dia tutup dengan kanopi, tak tahulah rahsia apa dia tutup macam ni. Ni ada tutup. Ni belum. Yang ni ya sudah angkat yang ni. Dia tutup rahsia tak tahu dah. Mungkin rahsia dia ada dah. Okey, assalamualaikum.